Okay, so pada video kali ni aku nak bawa korang pergi satu kafe ni. Okay, kafe ni dia terletak di kampung Cina dekat Kuala Terengganu ni. Okay, dekat dengan Pulau Warisan lah. Okay, so aku dah pernah pergi sekali, tapi aku tak makan kat sana. Aku tak makan, aku tak minum. Okay, aku just pergi tengok je dekat dalam tu. Tapi seriously, korang akan tengok sendiri, okay? Korang akan tengok sendiri kat kafe tu, vibe dia macam mana. Bagi aku, vibe dekat sana memang best lah, okay? Memang best. And kafe dia pun cantik. So, korang tengok sendirilah macam mana, okay? Okay, kalau korang perasan aku pakai baju macam ni. Oh, tunjuk bicep Okay, kalau korang perasan aku pakai baju macam ni, okay? Sebab dah halang-halang aku nak pergi sana tu, aku decide nak pergi brisk walk terus, okay? Nak pergi exercise lah dengan member aku. So, aku pergi ni bukan aku pergi seorang, aku pergi dengan member aku. So, yeah. So, aku akan pergi kafe tu dulu. Lepas dah makan, dah minum, baru kita orang pergi exercise lah, okay? Pergi brisk walk. So, ya, jangan melengah lagi. Jom kita pergi sana. Okay, so aku dah sampai. So, nama kafe dia S Coffee. So, ya. So, ni aku tak masuk dari depan, aku masuk dari belakang. So, belakang dia macam ni lah. Kejap biar aku tunjuk. So, dari belakang dia macam ni. Dia ada tulis coffee, kopi float. Lepas tu nama kafe dia adalah S Coffee. So, ya, jom kita masuk. So, aku masuk dari belakang. Dia sebenarnya masuk dari depan cantik lagi sebenarnya. Tapi ni masuk dari belakang. So, sebab parking kat sini banyak, senang. Kat depan ni susah sikit. So, ya, kita masuk. Kat dalam ni memang cantik. Nanti aku akan tunjuk lebih detail lah kat dalam dia macam mana. So dia kena order dekat meja. So dia ada bagi kertas macam ni lah. So korang kena tulis. So ni menu dia. Aku akan tunjuk dekat korang menu dia macam mana. So yes. Okay, vibe dia kat sini dia macam style-style lama. Aku memang suka. Kalau vibe macam ni memang aku suka gila. Okay, memang cantik. Tak apalah, nanti aku akan tunjuk dekat korang, okay? Macam mana suasana dia. Okay, so ni menu dia. Kopitiam menu. Ada kopitiam, bread and toast, coffee, menu dia. Okay, so makanan berat tu dia ada juga, ada western, salad, rice, appetizer, pasta. Okay, so of course lah dia ada coffee pun ada. Alright, so aku dah order tadi. So tadi aku ambil chicken parmigiana. Macam tu aku. Okay, lepas tu kopi float. So and satu lagi tu kita orang ambil toast, kaya toast. So ya, sebenarnya aku dah makan dah, okay? Aku dah makan, kawan aku pun dah makan. So kita orang mungkin share je lah makanan tu. And nak buat rasa-rasa kan. So ya, kita tengok macam mana. Okay, so aku nak tunjuk dekat depan kedai dia macam mana. Kedai dia memang cantik serius cantik. Vibe macam style lama macam tu. So ni kedai dia. Awak macam kelabu
Alright, so tu depan kedai dia lah. Memang cantik. Dia macam style lama macam tu. Dia betul-betul dekat kampung Cina kalau korang tengok. Ni laluan dia lah, kampung Cina. Order kita orang dah sampai. Yang ni adalah kaya toast. Lepas tu yang ni apa? Float. Kopi float. Alright, so satu lagi lah tak sampai. So ya, jom kita rasa dulu. Wan pun tak pernah rasa ni Tak. Coffee float. Kontra gila warna kita. Kontra gila. Macam dia. Sedap. Dia tak manis sangat, so dia balance lah. Sebab dia ada ice cream, lepas tu dia ada apa tu, air dia tu, so balance. So kita try toast pula. Boleh bagi pinggan kosong. Pinggan kosong? Dengan tu. Oh, boleh. Okey. Okey, terima kasih. Tak ada sedap. Apa dia? Sedap, roti dia rangup. Tak manis sangat. Okey. Kalau makan kuda gedi dia sedap ni. Ada menu tadi? Ada. Okay, so ni dah sampai. Chicken parmigiano. Jom kita makan. Okay, kita orang hampir siap makan lah. And sebenarnya kedai ni dia ada tingkat atas. So aku nak tunjuk kat korang. Ada orang tak? Dia ada tingkat atas.
Okay, so kita orang dah settle makan dekat cafe apa, S Coffee kan? S Coffee. So bagi aku not bad lah, memang sedap. Okay, so Wan macam mana? Sedap? Okay, ni belakang dia macam ni. So korang boleh lepak juga sebenarnya belakang ni. Okay, dia ada tempat duduk, tapi tak banyak lah. Tapi yang cantik kat dalam. Okay, so okay, so tadi kita orang total makan tadi dalam RM41. So not bad lah. Okay, sebab kita orang pun share tadi nak makan. And okay, so jom kita pergi exercise pula. Dah makan kan, kita exercise pula. So jom. Alright, so pendapat aku lah, makan kat situ memang best, sedap, memang sedap. And berbaloi dengan harga dia. Harga dia standard lah, standard price. And aku yang paling apa yang aku paling suka dekat sana, vibe dia. Okay, aku suka suasana dia. Suasana dia memang best gila. Kedai dia cantik, bersih, tandas pun ada, tandas dia pun bersih. And siapa yang nak try, siapa yang cari apa cafe dekat Kuala Terengganu ni, aku suggest ni lah. Service dia pun okey, apa staff dia pun mesra. And memang terbaik lah. Okay, so korang boleh search je S Coffee. S Coffee S Coffee, nama cafe dia. So boleh datang, okay, dekat Kampung Cina ataupun Pulau Warisan. Okay, a few moments later. So sekarang ni aku ada dekat Pantai Batu Buruk. Seperti yang korang tengok, ni memang spot yang aku suka lah kalau nak brisk walk. Okay, sebab dia selesa. Kalau korang tengok, jalan dia sampai sana. Jauh kan? Tapi best lah, memang selesa. Aduh, kau dah kenapa? Aku punya pusing dia dia elok. Aduh lah. Biasanya aku start daripada Batu Buruk sampailah ke pusat bandar. Aku jalan kaki macam tu lah. Lebih kurang dalam kalau total semua dalam lebih kurang 10 ke bawah macam tu lah. Okay, 10 km ke bawah. So ni adalah hotel Primula. Memang dekat lah. So tak adalah sunyi sangat. Jalan pun cerah. Cerah sampai sana. Tak adalah gelap. So selesa lah. Okay, so jom kita jalan-jalan, brisk walk. Okay, so sekarang ni aku dah sampai depan KTCC. So korang jangan risau, okay. Jalan kat sini memang bagi aku safe lah, memang safe. Sebab ramai orang. So kita akan jalan sampai ke Drawbridge. Okay, so kira aku jadi tour guide korang untuk malam ni. So yes, ni apartment. Apartment ni aku tak tahu. Apartment Kondo ke apartment? Apartment kot. Kondo Dia tak ramai lagi orang. Aku pun tak pasti sebab banyak gila gelap. Tapi yang aku tengoknya best lah sebab dia ada pool, dia ada gym. Selesa lah. Cuma mahal lah. Biasa lah tu. Kalau KL lagi mahal kot. Ni cuma yang tak bestnya, dia tak ada ni apa? Porch kan? Balcony. Balcony. Dia tak ada balcony. Tu lah masalah dia. So tak best sangat lah. Dia tingkap je kat luar tu. Harga mahal tapi tak ada balcony. Safety tu. Safety. Apa, ramai orang bunuh diri ke sini? Okay, kita orang dah sampai dekat Mayang Mall. Lepas tu kat sana Drawbridge. Okay, sekarang ni kita orang nak lalu dekat lorong tersembunyi. Kat sana kalau naik atas, dia ada Drawbridge lah. Ni Mayang Mall. So kita lalu kat bawah ni. Kat bawah ni gelap sikit lah. Malam ni dia macam panas sikit. Tapi okey lah. Okay, walaupun panas. Sebabnya keluar juga peluru. So jom. Gelap weh sis. Gelap ni. Patut dia kena letak lampu. Tapi it's okay lah. Calik siapa ni? Siapa ni? Tiba siapa ni? Tak nampak ni lagi masuk lubang ke apa. Tak apa macam tu depan. Tu kata. Okay. So ni betul-betul tepi Mayang Mall. Okay, dah sampai kat sini. Ni antara spot favourite aku juga. Taman ni cantik kan?
Kat sini view dia paling best, okay? Sebab dia betul-betul depan drawbridge. Jom korang tengok. Nampak tak? Drawbridge. Cantik kan? Cantik gila. Aku memang suka gila. Taman ni aku rasa ni taman yang Mayang Mall punya. Buat taman dia kat sini. Memang cantik Okay, so aku rasa sampai sini je lah kot. Sebab aku ada sebab yang kukuh phone aku dah nak mati. And so aku rasa sampai situ je lah kot. Sampai sini je lah, okay, video untuk kali ni. Sebab phone aku dah nak mati. Tapi before that, aku nak tanya korang, macam mana misai aku, okay tak? Okay tak misai aku? Nampak macam bapak-bapak ke? Nampak macam hot daddy ke? Cek komen. So tengoklah macam mana, okay, progress misai ni macam mana. Ni first time aku simpan misai. So tengoklah macam mana, okay. So bye. Bye.